kena letak perangkap apa tu, tikus lah. Tikus dan juga racun tikus. Okey? Gentle, memang tak ada apa-apa lah kat atas ni. Yang ini tikus. Yang ini bukan tikus. Ini aku sekejap. Ini bukan tikus ni. Ini bukan tikus guys, ini bukan tikus. Ini bukan tikus. Sekejap. Tak baca lagi baik. Tikus, kurang ajar tu tikus ni. Apa ni? Keluar asap. Keluar asap, keluar asap. Ui, reality. Keluar asap. Ada asap kan? Keluar asap, keluar asap, keluar asap. Keluar asap. Aduh. Nampak tak ni? Nampak tak? Ada. Nampak tak guys? Nampak tak? Ada. Alah, aku tak nampak pula. Ya Allah. Aduh, kau tak nampak. Kelabu asap. Kau tak nampak. Kau tak nampak apa? Aku je nampak. Kau tak nampak apa guys? Ini tikus ni kat atas ni. Okay.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Kita baca apa yang patut, kan? Okey. Ya Allah, Tuhan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita baca apa yang patut, guys. Ya Allah, ya Tuhan Rasulullah. Siapa abang ni? Aduh. Allahu Akbar. Duit siling ni, bukan duit siling ni. Tak lah, tak tahulah. Tak tahu ini manusia ke atau perbuatannya. Saya pun tak tahu. Saya terus terang ini manusia. Yang ini manusia, bukan jin. Dia macam orang balik lah. Manusia lah ni. Sebab saya tahu insting saya kuat. Saya manusia ni. Kami cek kat luar. Tapi Una, saya rasa ini manusia lah, Una. Manusia lah. Bukan jin. Manusia ni. Sebab cara baling saya tahu macam mana. Cara baling batu saya tahu macam mana. Manusia lah. Tak apa. Tak apa, kita teruskan. So, macam tu manusia bang. Manusia, tapi saya tahu cara baling dia pun saya tahu dah. Dia keluarkan ni. Allah Akbar, Allah. Allahumma sholli ala sayyidina la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina la haula wala quwwata illa billah. Tapi bukan yang tu batu tu, tetapi ada benda yang sesuatu dalam rumah ni. Ni ada paku. Mana paku ni? Takkan itu pun manusia, kan? Ini sebenarnya daripada benda yang kita tak nampak, dia buat. Allahu Akbar, subhanallah. Ini warning ni. Ya Allah,
Astagfirullah. Allah Akbar. Orang ni yang paling tak apa, kita fokus. Ya Allah Tuhan. Okay guys, yang tadi itu bukan hantu, itu manusia. Sebab saya tahu cara baling benda yang terkejut dan juga benda yang tiba-tiba pom, itu batu manusia. Okay, yang satu tu pun manusia juga tadi. Okay guys, yang penting kita selamatkan keluarga ni, apa yang patut. Okay, insyaAllah. Bismillah, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar. Okay, macam ni. Siapa yang mengganggu tu, siapa yang baling, kalau Tuhan bagi sakit, tak ada ubat, terimalah apa yang patut. Okay? Sebab mulut saya masin ni. Mulut saya masin. Okay? Jagalah aib keluarga ini. Itu saja saya cakap. Sebab saya hilang fokus dah ni. Saya hilang fokus dah. Sekejap, saya bagi fokus balik. Aduh. Sekejap, Auzubillah. Bismillah. Sekejap, saya hilang fokus dah. Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Okey dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina la haula. Arah paku tu macam pergi ruang tamu je boleh. Itu lah tu Frank. Sebab asal paku geng. Asal paku. Sekejap Asal paku ni. Ni paku Asal paku Tuan pergi Tuan pergi cari atas bukit belakang rumah. Paku dia menuju kat sini betul. Tapi tak tahulah. Ini pun dia boleh kenapa saya tak boleh pegang? Sebab saya tak ada sapu tangan. Takut ada benda yang, contohnya paku ni dah kena racun. Kena racun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tajlil wa asala alaihim tarun ababi tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alhum ka'asmin. Allahu akbar. Subhanallah. Bismillah. Duit shilling tu kenapa tiba-tiba ada? Mana duit shilling? Ini bukan duit shilling. Mana duit shilling? Ini bukan duit shilling. La haula wala quwata illa billah. Allah Akbar. Bukan duit shilling ni. Dari tadi duit shilling. Bukan duit shilling. Aduh. Bukan duit shilling. Bukan duit shilling ni, geng. Bukan duit shilling ni.
Itu hardcore tu, hardcore. Bukan duit shilling, bukan duit shilling. Okay? A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Allah. Subhanallah. 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 La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Ngantuk dah kau ni guys. Korang ni dah mengantuk, dah mengantuk. Okey. Kita nak main lagi, geng? Atau kita pancung terus? Nak main lagi? Sebab benda ni lah yang bagi sakit mereka ni. Benda ni lah bagi sakit ni. Sebab sekarang ni kita pancung lah ataupun kita pagar. Sebab benda ni dah tak tahu. Atau kita main lagi. Selepas paku tu jatuh tadi, adik saya terus lemah. Yang lelaki ke perempuan? Yang lelaki ke perempuan, bang? Yang lelaki ke perempuan? Ya Allah. Perempuan nombor 4. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang mengandung tu ke? Ada tadi yang mengandung tu. Mengandung Yang mengandung bungsu perempuan. Bukan. Oh, tu siapa? Okey, baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Sudah. Ya Allah, ya Tuhanku, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey. Okey guys, benda ni dah datang. Allahu Akbar, subhanallah. Benda ni dah datang, geng. Benda ni dah datang. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Okey, benda ni datang. Kita baca Al-Fatihah apa yang patut, guys. Kita baca Al-Fatihah apa yang patut. Lag ke? Aku lag ke, guys? Biar betul lag. Aku lag ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku lag ke? Oh, taklah. Aku tak lag lah, guys. Aku mana ada lag. Tak lag. Aku tak lag. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey. Kita akan tengok
Kita pancung teruslah. Okey? Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Subhanallah. Subhanallah. Paku bergerak. Biarkan. Biarkan bang. Okey? Kita tengok. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Ada mudah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tengok saya. Tengok sendiri. Bismillah. الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له من في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد لا حول ولا قوة Allah Akbar. Ding ding. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Ada nampak guys? Nampak? Allahu Akbar. Siapa nampak tadi? Guys, siapa nampak tadi? Siapa nampak tadi? Okey, benda ni ada dekat dapur tadi. Ada dekat dapur guys Ada dekat dapur. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar subhanallah. Pancung lagi balik. Macam aki. Dia api keluar. Percikan sikit je. Percikan dia sikit. Ona ada nampak tadi? Ona ada nampak tadi? Benda tu memang selalu jumpa dekat dapur, kata owner. Kata tuan rumah. Ni apa ni? Okey. Bau hangus. Bau hangus kan Bau hangus. Allahu Akbar, bau hangus. Bau hangus ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Bau hangus. Okey, boleh tak ambil sapu tangan? Sapu tangan.
Guys, 16,000 orang dekat sini. Geng, katakan Alhamdulillah guys. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Sapu tangan. Kita tengok yang ni dulu. Ni apa tu sapu tangan pula? Apa tu? Glove. Sapu tangan pula. Aduhai. Buka. Glove ni. Glove. Glove. Yang tu glove. Bel. Ambil glove hitam, Bel. Alah, dah dapat tu. Oh, tak dapat. Ambil glove, Bel. Sapu tangan biru. Tak glove hitam. Ada glove hitam. Biar geram. Tak, itu tak dapat tu. Allahu Akbar, Allah. You guys, tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, subhanallah. Garam standby. Garam standby. Geng, aku punya ni, alamak, aku punya power bank ini takkan dah habis. Dah buang duit belum? Habis? Garam tu? Garam? Sudah? Mari. Bismillah. Kita ambil. Kita ambil tu paku. Lepas tu kita tengok. Siapa nak tengok dekat dalam kain-kain kuning tu? Siapa nak tengok, geng? Kain-kain kuning tu siapa nak tengok? Belum selesai lagi ni, belum selesai lagi. Itu tikus tu. Cabutlah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. La. Bismillah. Nanti sapulah. Bismillah. Kalau dia meletup lagi, saya terpaksa explore balik. Kalau dia meletup, saya terpaksa sama explore ni. Kalau dia meletup lagi. Bismillah. Kurang ajar setan ni kosong. Lebih je aku pegang tadi. Aduh. Tak ada apa-apa. Aduh, hai. Banyak paku yang tu lah. Kurang ajar. Siapa baling ni? Tapi kenapa berasap tadi? Oh,
Dah keluar api tadi. Api dah keluar. Memanglah. Api dah keluar guys. Api dah keluar. Memanglah api dah keluar. Patutlah kosong. Api dah keluar. Kurang ajar. Aku ni dah pelupa geng. Api dah keluar. Aduh, aku pelupa. Aduh, Aduh, lupa siap aku. Ini tikus. Ini kurang ajar punya tikus. Ini tikus guys. Okay, kita tengok. Sabar je lah tu. Tak ada apa ni. Apa ni? Minyak apa ni? Tak, yang geng kuning ni. Kenapa ni? Apa ni? Geng kuning. Itulah. Dah kena buka dah jimat. Ni apa ni? Surat apa ni? Surat. Ni surat. Ni surat ubat ni. Apa pasal dekat dalam ni? Tak ada apa ni. Dah, semua buang lah. Buang dekat sungai lah. Tapi owner yang kena buangkan lah. Tak ada apa-apa. Ni, dah tak fungsi dah semua ni. Tak fungsi. Tak apalah. Apa ni kicap? Madu tualang. Madu tualang? Madu tualang kan ni? Macam minyak. Tengok, madu tualang. Sebab aku dulu pun penjual madu. Bukan madu ni, ini minyak makan ni. Ini sedap ni kalau buat minyak ni, natural ni, olive oil ni. Ini buat minyak makan ni syok ni. Ni goreng apa? Goreng telur. Aku pernah ni beli ni, mahal ni. Goreng telur. Sedap oh. Goreng telur ni. Minyak mahal tu. Itu weh bagus tu. Tapi kalau baby minyak pula. Alah, ni okey lah, tak ada masalah. Ya bang, ini tak ada fungsi dah, boleh buang sendiri nanti. Tak payah bakar, tak payah ni, buang dekat mana-mana lah. Dekat sungai ke, dekat hutan ke. Tapi buka dulu buang. Tapi memang tak ada fungsi. Ni tak ada fungsi. Tak apalah. Kita saya letak dekat situ. Ni tak ada fungsi apa-apa. Tapi kalau jadi minyak makan ni, kalau kena bagi aku minta ni. Ada minyak oil ni. Kau buat ni. Minyak oil. Mahal tu minyak tu. Tapi memang sedap ni. Kalau masak sayur, masak ni. Memang sedap.
Abang sayang minum dulu ke tu. Resepi pula. Sedap. Sedap. Dah, jom. Bismillah. Tak, kita bermainnya dengan dia ni. Dia rebu pula. Orang buang ke pula? Gangguan minyak. Tak adalah, bukan disebabkan gangguan minyak tu. Bukan. Tapi benda lain. Okey? Alhamdulillah. Dah, jin dia tu ni. Biasalah tu. Kenapa? Sebab apa? Tepi-tepi tu. Kalau boleh satu orang owner kawankan adik ipar aku untuk buang garam ni. Satu orang owner lah yang chat saya ni. Ambil. Saya nak keluar. Okey. Mana? Maaf nak tanya, garam tu untuk apa? Untuk masak kari lemak cili api bang. Dan juga sambal belacan dekat luar. Aku tengah lapar ni. Soalan pun ya Allah. Bismillah. Tak ada gurau lah. Untuk pagar rumah. Untuk pagar rumah. Untuk pagar rumah. Minta maaf. Untuk pagar rumah. Minta maaf lah. Alah, orang gurau je pun. Gurau kasar. Itu pun nak mengajuk. Halo. Itu pun kau nak mengajuk. Itu pun kau nak mengajuk. Allahu Akbar. Yang mengajuk sudah. Kalau mengajuk, cepat mengajuk, tak payah jadi manusia, jadi hantu. Senang aku cari kau. Sikit-sikit mengajuk. Ya, mengajuk. Buat ikan masin pula. Mengajuk tidur luar. Iyalah, cepat tu. Darah tinggi kan. Siapa marah kena jual. Janganlah marah kan. Kita bergurau. Tak ada gurauan, tak happy kita. Kalau serius je memanjang, meninggal kita besok. Sebab serius je. Orang nak bergurau pun susah. Macam ni je kau. Kau yang kurang ajar boleh? Macam tu kau. Lalat besok meninggal kau. Betul, meninggal kau besok. Sakit jantung kau. Asyik-asyik marah ni orang. Lepas ni tabur gula. Dah punya bini ke bang? Kau tanya aku dah berbini ke belum? Belum habis. Sabar bang, sabar. Belum habis. Sebab aku masih dalam rumah lagi. Okey, aku belum baca lagi. Sabar. Belum habis. Aku tak boleh pump cam aku ni. Dah. Belum habis. Okey, aku sengaja buat macam tu guys supaya ada gangguan lagi tak? Macam tu. Okey. Baju berapa bang? Okey, kita baca doa. Bismillah. Lepas tu baru kita bertanya-tanya soalan-soalan dengan
Dia punya mak. Bismillah. Bismillah. Allah. Dah. I believe I can fly. I believe I can fly today. I believe I can fly today. I believe I can fly today. I believe I can fly. Eh? Oh. Dah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Si tahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Si tahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Selamat Hari Raya. Dah settle, tidur. Esok kami masih off. Ai, jangan begitu Pak Emma. Boleh, you Bangla ke? Yes. Saya bukan Bangla, saya Timur. Om gede lado, mata kijang. Oi. Kau jangan stop tipu-tipu situ Kalau aku cari kau, habis kau Jangan kau stop tipu situ Bukan Bangla, Rohingya. Aku Rohingya geng. Aku tak ada IC. Surat je ada. Ya bang Okey, yang berkaitan dengan keluarga boleh masuk sekarang. Jom kita bersembang-sembang. Jual minyak ke boleh? Jual minyak apa? Jom. Dah selesai dah. Baik. Black, adik saya datang sakit. Datang sakit Okey, jom jumpa saya sini. Sakit macam mana tu? Dia sakit badan ke? Sakit kaki ke? Atau macam mana? Azan dah settle, jom tidur. Belum settle lagi. Ni dia jumpa keluarga dia lagi. Dia sakit macam mana tu bang? Nampak cahaya. Baik. Black, adik saya datang sakit. Tak apa. Okey, ambil dong. Tak apa. Apa lagi guys? Dah muka aku kat sini. Main sini. Suang satu koin. Suang satu donat lah. Tolong lah geng. Jauh ni datang ni. Akila, makasih Akila. Dia boleh datang rumah saya tak? Tengokkan mak saya sakit lutut. Bang, hospital banyak bang. Pergi hospital dulu bang. Saya bukan, saya lagi satu saya bukan perawat. Saya bukan ustaz. Saya bukan orang-orang pandai berilmu ke bukan. Saya cuma explore rumah orang yang ada gangguan sahaja. Itu sahaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kamu pusing-pusing kan tadi? Pusing. Alhamdulillah. Adik kau sakit apa sebenarnya? Itu kakak saya. Oh, kakak. Yang bungsu, yang tua lah. Bungsu nombor 2 atas lah. Yang sakit saya bungsu. Oh, yang bungsu. Oh, nombor 2 perempuan, bungsu perempuan. Oh, dia sakit apa? Dia macam histeria ke apa kan tak lah?
Dia memang sadu lah. Isteri dia. Kena macam tu. Kena macam tu lah isteri dia lah. Dekat rumah dia juga. Kat rumah ni je. Okey, alright, boleh tu. Bel, ambil minyak bidara. Mana minyak bidara aku? Jom ni. Aku punya. Ada tu di situ tu. Sama ni, apa tu? Sama sarung tangan. Cuba sediakan kain. Kain sarung lah. Kain apa-apa lah. Kain batik. Kain batik. Boleh tunggu mak. Oh ya, mana? Sebab Cik Daud sini kau. Dalam dia kat dalam bilik Cik Daud sini simpan. Tak apalah, kamu kan anak dia. Kau kan? Mesti takut ni. Tidak. Atas siling ni kurang ajar. Atas siling tak ada apa-apa ni. Cuma benda tu je. Okey. Tenang. Icak momok ni takut dia boleh. Apa takut rumah sendiri kot. Assalamualaikum. Kenapa boleh? Adik Ronaldo Ronaldinho macam mana order minyak bidara tu boleh? Saya tak peduli. Boleh, nanti bini aku macam mana minyak ni aku rasa minggu depan sampai lagi. Tak tahulah. Haraplah. Tolonglah wahai kilang-kilang bos-bos ni dekat apa tu, dekat Makmal dekat Kuala Lumpur tu. Jangan sampai aku santang kau. Tolonglah kilang, jangan lagi terbalikkan benda ni, kita punya stiker. Ya, itulah, jangan terlalu isap batu sangat. Orang dah bayar tapi lambat. Sabar Black, saya santau angin. Kenapa? Tiup Black, supaya santau tak masuk dalam tangan aku. Tak adalah, aku senang masuk lah. Kurang ajar. Senang masuk. Tapi kenapa makin hari makin besar tangan aku ni? Saya tu sikit je. Baik. Apa ni? Kacak baju Black. Soalan pun dua tu. Takkanlah Black nangis. Makin gemuk. Apa yang makin gemuk? Gemuk dulu kuruskan. Trend dia kurang ajar. Betul. Macam tu lah guys. Kalau korang ada yang korang sakit hati kan, cakap je, Cing kau ni kurang satu je. Kurang apa? Kurang ajar. Macam tu je. Salam. Ya kak. Ni ada kakak juga dah nenek. Nenek dah. Cita sama orang. Berapa orang ada cucu? Banyak dah cucu. 6 kahwin. 6 ada anak semua. Oh iya. Ada 30 cucu. Ada 20 macam ni. 20 lah. Waalaikumsalam. Dah ambil lah. Dah orang dapat. Tu adik tu lah lain macam lah. Lain macam lah. Tak apa, boleh. Asal je lebu boleh. Je lebu. Lepas ni owner boleh kipas luar boleh. Kipas luar maksudnya. Bapa ikut perlu sama. Satu je. Ya. Tapi memang dia selalu kalau ada perawat ke ustaz ke datang, memang dia macam ni lah. Ya, memang selalu ada. Itu perawat datang kan. Dua-dua sekali ni. Itu dia sekali kena asok. Benar. Ni dua-dua selalu kena. Betul sekali. Tak apa bah, okey bah. Jangan risau. Kuatkan semangat. Blok ya? Gini. Bloknya apa? Istighfar. Kenapa? Jangan terlampau ikut hati. Kenapa yang risau? Okey dah. Itu kasi buang, letak di luar tu. Letak dekat luar. Boleh pegang? Boleh pun, tak ada masalah. Inilah sudah muka dia. Ini isteri. Isteri. Oh, ini suami. Okey, duduk. Tak apa, duduk sini. Duduk sini. Menghadap sana. Mana kiblat sini kan? Sini kiblat dah atau sini? Okey, menghadap kiblat. Ada kiblat. Kakak. Salam.
Okey, berapa lama sudah macam ni? Malah dia berganti-ganti. Dah diganti? Lepas ni kalau ni kena kan, lusa memang ni yang kena. Selesai ni? Lepas tu ada lagi yang lain. Kakak lagi satu. Kakak ni satu. Yang lain macam tu lah. Naik tangan betul. Tak. Bismillah. Okey, tusuk. Baca Al-Fatihah 1 kali. Bismillah 7 kali. Lepas tu tusuk dah. Lepas tu hidup. Macam tu hidup. Kuat-kuat. Hidup kuat-kuat. Takutnya tapak dia masuk. Oh, betul. Sakit dah. Sakit dah. Kuat semangat. Kuat semangat. Masih kuat semangat. Biar lawan tu kuat semangat. Biar lawan. Tapi dia memang kuat semangat kan? Tidak. Tapi saya tak nak kuat. Dia jadi kalah. Kuat semangat ni, kuat semangat. Jangan risau. Kuat semangat. Mesti kuat punya. Okey, Allah. Masya-Allah. La. Allah. La. Mesti kuat punya. Mesti kuat. La ilaha illallah. Kuat semangat. Jangan terlalu ikut perasaan. Okey. Kuat semangat. Bismillah. La ilaha illallah. Pegang ni. Allah. Allah, Masya Allah. Allah. Bismillah. Allah. Bismillah. Bila sabar. Istighfar, istighfar. Ikut perasaan. Istighfar kan? Kat sedar? Kat sedar? Sepuluh sedar kan dia? Dah berapa tahun? 9 tahun macam ni. Sama macam kakak kan? Sama juga? Dia ada tengok macam ada time dia 1 bulan sampai 2 kali. 1 bulan ke 2 kali? Dia dapat berjalan ni. Kadang dia tengah tidur. Ambil air. Ayah. Ambil. Air biasa. Sama. Sama juga. Tidak apa. Allah. Sebut bakal usul lo. Anak. Anak ni. Nah, Kak, minum Kak. Minum. Minum sikit. Paksa. Paksa diri. Mau sihat kan? Paksa diri. Paksa. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. La haula wa la quwwata illa billah. Bos. Bos. Sakit.
Allah. Allah. Siapa dah beli minyak berdarah tadi? Ada? Mari. Yang baru. Allah. Oh, dia tidak suka minyak berdarah. Tadi dah sapu kat rumah tu dia cakap panas. Panas. Aduh. Ya, biarkan panas. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Dia tak suka minyak berdarah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Allah. Sip. Jangan paksa. Allahumma shalli tahan sikit tahan la haula wala quwwata la Allahu akbar la haula Allah Allah akbar bismillah la haula wala quwwata Mau keluar? Sakit badan ni. Lepas. Sakit. Lepas. Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Lepas. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Panas. Panas. La haula wala quwwata. Allah. Panas. 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 Kenapa panas? Panas. Kenapa? Panas. Panas? Kenapa panas? Sebab apa panas? Panas. Aku penghuni rumah tu. Oh, penghuni ya? Penghuni. Penghuni. Okey. Sini duduk. Ambil jarum. Dah rumah. Tak ada lagi ni. Tak ada lagi. Penghuni rumah ni. Siapa yang kau mau kacau? Kau cabut aku.
Paku. Mau paku tu balik? Mau? Mau? Tak apa, saya bagi kau jarum. Boleh? Ganti? Tak mau? Okey, lepas saya bagi kau ke paku, kau mau buat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Sakit sikit dah. Dia lukakan diri dia. Kalau yang dia mau jarum? Mau? Tak mau? Paku. Mau paku? Tak mau jarum? Mau paku juga? Yang tadi tu? Kamu telan. Kamu telan? Kenapa kamu telan? Paku, itu paku. Paku? Kau punya paku dah tu? Kamu telan tu paku? Kalau saya kata tidak boleh, kamu buat apa? Aku mati. Aku mati. Mana boleh kau bersama manusia. Dia masih hidup. Dari mana asal usul kau? Orang hantar. Orang hantar. Orang hantar. Siapa hantar? Siapa tuan dia? Siapa tuan dia? La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli. Sakit. La haula wa la quwata. Sakit? Sakit. Sakit kan? Mau sakit lagi? Mau sakit lagi kah? Tak mau? Enggak. Jadi keluar. Mau paku. Mau paku? Nah, paku. Mau? Aku makan. Saya pergi masuk sendiri, boleh? Dalam badan, boleh? Mau? Mau? Allahumma sholli. Allahumma sholli. La haula wa la quwata. Mau? Sakit? Sakit. Kata tu dia mau. La haula wa la quwata. Sakit? Sakit. Aku makan. Memangnya macam ni. La ilaha illallah. Allah. Ya Allah. Jangan lama.
Badan ni, badan. Boleh semua. Simut, simut. Subhanallah. Slow ah. Kenapa slow? Lagi tengah Dekat kan. Slow kan. Zip slow. Allah Akbar. Kainnya, kain. Kasih angkat dari sini. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar subhanallah. Bismillah. La ilaha illallah. 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 Panas. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam. Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Sifat. Lebih perasaan. Sifat, sifat. Sama-sama belakang. Tengok tangan, tengok tangan. Dah, sudah. Apa yang kau rasa sekarang? Istighfar. Sakit badan kamu ni. Ni kamu beli kan ni? Ni tangan. Bosan. Dah, sini. Sakit badan ni. Sakit semua sakit ni. Sakit badan ni. Sabar-sabar dengan aku belakang. Sabar. Allah Akbar, mana ada itu? Bismillah. Ada. Allah Akbar. Alhamdulillah. Syukur. Siapa mau cek badan dia? Okey. Okey kak? Kak okey? Agak-agak lagi. Umur berapa? Ha? Oh, saya lagi tua kan macam tu. Saya umur 340 je kan. Saya umur 40 dah. 38. Oh, 38. Saya 39. 37. Kamu 37? Ini 8 tahun lagi.
Ha? Yang 86 sama lah. Sama lah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Ya tu. Oh. Kan? Kau kita. Rawat tu. Oh. Tak ikut perasaan ni. Jangan ikut perasaan. Okey. Dia memang sakit. Dia memang sakit. Sekarang macam mana perasaan? Okey. Okey tak? Baca Al-Fatihah satu kali. Bismillah. Boleh? Dah. Tangan. Bila batuk? Bila batuk baru je. Lama dah. Dah naik dagu sini. Oh, okey. Korang tahu yang aku tak pakai zip tadi. Korang ajar betul. Itu je korang nampak. Bukan nak baca Alhamdulillah ke Bismillah ke. Aduh. Bismillah. Dia nanti terus tidur ni. Okey, cuba cium tangan ni. Cium pula tidur. Kuat-kuat. Lagi. Lagi. Bau wangi. Wangi. Alhamdulillah. Okey lah. Sekejap Okey. Sakit. Tengah badan. Tak apa, boleh tu. Okey, dah. Come on. Sekejap. Sekejap. Jangan pukul saya. Cek sekejap. Kita tengok nak buat macam mana. Ini kuat melata ni. Kuat melata kan? Dia melata kan tidak? Tidak juga. Tak kuat melata kan? Waktu malam. Malam. Cina gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nak abang kasih lah. Al-Fatihah satu kali kat. Bismillah 7 kali. Hidup hidup. Kuat-kuat sampai ke jantung. Kita malam pakai juga. Sama. Alhamdulillah. Sebulan dah beli? Dah? Oh, okey lah. Tidur banyak? Itu kurang lah, tu lah. Okey, cara dia. Cara dia ni, letak sini. Ni, letak sini. Letak sini. Ada pernah letak sini? Sini, dari sini. Satu sapu. Satu sapu, baca Al-Fatihah, ayat kursi. Al-Fatihah, 3 kul. Dan juga lah, ini juga. Tidak. Bismillah. Bismillah. Dia menata dah tu. Bismillah. Boleh kau. Allahu Akbar. Bismillah. Dah. Bismillah. 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 Panas kan? Panas. Sudah. Oh ye. Ya. Cop. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya. Bukan. Astagfirullah. Siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah.
Allah. Bismillah. Jangan. Allah. Coba anda yang semua. Benar-benar. Tiap minggu dia macam tu tiap bulan. Tahun nanti panjang seminggu 2 tahun. Seminggu 2 kali? 4 kali. Tahun ni? Tahun ni bayi sama-sama abang sakit situ Semua ada. oh ini kali masa ni itu satu baca Mana perut dia? Perut. Di sini kembang. saya pasti 2-3 hari okey hari keempat 5 dia pisah kaki Kebas. macam kain Krem lah. dah tu kan okey 2-3 hari pisah lagi dah minta seminggu 3 kali Seminggu? kadang mana dia tawar Tahu sendiri? baru orang kena masuk di dalam obat sisi ya dia saja Yalah, minum macam ni. balik kacau Balik. sejak dah lari Assalamu ala ibadillahi salihin. Bismillah sifat. Bismillah. Allah. La. Allah Akbar. Subhanallah. La ilaha Allah. Bismillah. Allah. Ya. La. La. Baik. Allah. Baik. Jom. Tahan. Ya, tahan. Tahan, tahan. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa? 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 Halo? Siapa dia? Misalnya sabunnya tinggal bukok tinggal buka bukok Setengah manusia. kadang tanduk juga dan positif buat kami Allah. La. itu Lina lah nah tu nak nah
Nah, kau kan. Kau buka enggak? Buka apa? Oh, kita tekan. Allah. Bela basah eh? Bela basah. Bela basah. Masih dah siap. Bismillah. Allah. Allah. Bismillah. Kata awak kita ya. Allah. 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 Biarkan dia. La haula wala quwwata. Dia pegang. Pegang tangan dia. La haula wala quwwata. Allah. Haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Pasah. Allah. Allah. Mengacur, setan. Lepas. La haula. Masih duduk dah. Duduk dah. Saya angkat ni. Sakit badan dia tu. Ya. Boleh. Bisa duduk. Sakit dah tu. Mau cap. Ibu mau tak ada nak sakit ya. Mau cap. Sakit. Jangan. Aku nak pulang. Pulang. Jangan dulu. Tahu enggak? Hah? Sini rumah. Kau pulang rumah sini. Sabar dua. Tahu pulang rumah sini. Allah. Lagi, blame lagi. Gambar itu. Lepas. Gambar itu lepas. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Kak. Ya. Dia punya dekat mesin. Dah. Tidak lah, sakit tu lah. Yalah. Sakit lah. Yalah. Ya, dah buka dah. Ambil mana tu lah dia? Betul lah. Ya, nah. Nah. Ya, aku Hah? Apa tu? Kenapa? Lelah. Lelah. Kepi lah. Nah, dia bang kasih buka dah. Sakit tu belakang dia. Aduh, ya Allah. Okeylah, bawa pergi bilik lah. Bang. Mak. Ya. Tak. Ya. Kita berbincang. Dari sini. Cuba ni tadi. Nah. Jadi dah beli nak pernah. Allahu Akbar. Biasa sekejap lama kah, begitu sekejap kah? Memang lama kah? Yang sekejap ah. Saya ambil dulu. Sekejap. Diam-diam gua. Diam-diam.